hari ini saya diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk merasmikan mesyuarat agung PIBG SK Sungai Sipul Utara kali yang ke-47. Dalam ucapan saya tadi, saya menekankan bahawa PIBG perlu menjadi pendamping, perlu menjadi rakan kongsi yang memahami aspirasi dan kehendak pengurusan sekolah dan bukan menjadi seperti api dalam sekam, gunting dalam lipatan yang mengacau dan mengganggu urusan pentadbiran sekolah. Kerana kejayaan dan kecemerlangan sebuah sekolah itu perlu disokong, perlu dikolaborasikan dengan adanya komitmen dan kerjasama yang jitu daripada PIBG. Dan dalam masa yang sama, PIBG juga kena memainkan peranan-peranan tertentu seperti termaktub dalam surat keliling Kementerian Pendidikan mengenai fungsi dan peranan PIBG itu sendiri, khususnya dalam memberi ruang dan peluang untuk kecemerlangan pendidikan anak-anak kita. Di samping itu, PIBG juga kena memfikirkan apa bentuk, apa kaedah untuk membantu kemejadian murid itu. Bukan setakat dana, tapi mungkin ada kebolehan, kepakaran daripada ahli-ahli PIBG itu perlu dibantu untuk kecemerlangan anak-anak kita. Kerana PIBG ini adalah sebagai pemudah cara, sebagai orang tengah dalam sebarang apa saja isu yang dibangkitkan oleh pihak ibu bapa, dan mereka mestilah memahami apa situasi, apa keadaan, apa peraturan, apa perkeliling yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. So, dalam masa yang sama, PIBG juga kena merangka dan merancang program-program untuk menjana pendapatan PIBG itu sendiri, khususnya seperti program makan malam, jualan amal dan sebagainya, yang juga berfokus kepada mungkin yang pertama untuk program aktiviti kecemerlangan anak-anak kita, yang keduanya untuk membantu dari segi prasarana, kemudahan dan kelengkapan di sekolah itu. Dan kebanyakan PIBG di semua sekolah yang berjaya ini mempunyai pihak pengurusan PIBG yang cukup cemerlang, khususnya dalam membantu dari segi mencari dana dan juga kemejadian anak-anak murid itu berdasarkan kepada kepakaran-kepakaran yang ada pada ahli-ahli PIBG itu. Dalam ucapan tadi pun saya tekankan juga tentang peranan dan fungsi alumni sekolah yang mungkin boleh menjadi salah satu gabungan yang boleh membantu berdasarkan pada kejayaan dan juga kekuatan yang ada pada setiap alumni. Tambah pula kalau sekolah yang dah berusia lebih pada 20 tahun itu, sudah pastilah alumni-nya juga telah pun berjaya dalam kehidupan. Dan apa salahnya alumni itu turun ke sekolah dengan hasrat untuk membantu, dengan hasrat untuk menolong, dengan sekolah yang memberi mereka mengenali ABC 1, 2, 3 itu. So gunakanlah. Mungkin perlu dibuat penyelarasan oleh PIBG ataupun dari pihak perusahaan sekolah supaya wujudkan persatuan bekas-bekas pelajar ini secara tak langsung. Mereka ni juga boleh membantu untuk kemejadian anak-anak kita pada bidang pendidikan ini. Tadi kita dah telah mendengar ucapan YB Exco berkenaan dengan peranan PIBG, fungsi PIBG dan bagaimana PIBG boleh menyumbang ke arah kecemerlangan sekolah. Jadi dalam ucapan tadi membangkitkan tentang peranan alumni, peranan bekas pelajar, yang mana mereka ni boleh digunakan sepenuhnya untuk membantu sekolah dari pelbagai sudut lah, dari sudut kewangan, bukan semata-mata kewangan, dari sudut motivasi, dari sudut pemikiran, bagaimana nak membangunkan sekolah dan sebagainya. Dan ini harus digunakan bukan saja oleh SK Sungai Siput yang sudah 47 tahun mesyuarat PIBG dijalankan, tetapi juga sekolah-sekolah yang lain di daerah Kuala Kangsar ini. Kenapa? Kerana PIBG ini merupakan satu badan ataupun satu tempat untuk sekolah bersama-sama berfikir dan memikirkan bagaimana untuk membangunkan sekolah ini dari segenap sudut, sama dari sudut pembangunan muridnya, dari sudut keceriaan sekolah dan sebagainya, dan ini perlu dilakukan bersama-sama. Dan kita mengharapkan memanglah PIBG ini seharusnya menyokong dan juga mendukung keseluruhan perjalanan sekolah ke arah kecemerlangan sekolah ini.